Bos, bukan pesaing yang bunuh bisnes, kadang-kadang customer sendiri. Jom tengok siapa paling legend. Ni dia, top 5 jenis customer yang selalu buat kita nangis dalam hati. Kelima, dia punya janji nak bayar tu sejak 2021. Invoice pun dah expired, tapi janji masih fresh. Keempat, cakap nak simple je, tapi revise sampai logo tu macam drama 7 musim. Ketiga, bajet kopi kedai tapi nak rasa Starbucks Reserve. Lepas tu tanya ada diskaun lagi ke? Kedua, minta ajin, you tak sempat lunch, dia pula hilang macam cicak masuk langsir. Last sekali, klien paling bahaya, tak nak invoice, tapi bila LHGN tanya, semua tanya balik kat you. Nak handle klien macam ni? Jangan risau bos. HSBC boleh guide kira, simpan, audit pun tak takut.